Pernah tak anda fikir ada benda yang nampak macam, tak masuk akal langsung? Hari ni kita nak bongkar satu paradoks angkasa lepas yang sangat menarik. Dan percayalah, jawapannya lagi menarik. Okey, jom kita fikirkan soalan ni. Kan, matahari tu panas dia bukan main-main. Tapi kenapa angkasa lepas yang kat sekeliling dia tu sejuk macam ais? Pelik kan? Inilah misteri yang kita nak selesaikan hari ni. Nak bagi gambaran sikit, suhu dekat permukaan matahari itu 5,500 darjah Celsius. Panas gila. Ketuhar kat rumah kita tu tak boleh lawan langsung. Tapi, cuba bandingkan dengan ni pula. Suhu purata ke angkasa lepas, negatif 270 darjah Celsius. Sejuk beku, darah pun boleh beku serta-merta. Jadi, macam mana oven raksasa ni boleh ada dalam freezer gergasi? Macam tak logik kan? Inilah paradoksnya. Misteri kosmik kita. Logiknya macam ni, kalau kita duduk dekat unggun api, mesti rasa bahang panas dia kan? Matahari ni pula, unggun api yang berjuta kali ganda lagi besar. Jadi, kenapa angkasa tak panas? Cuba fikirkan, kereta yang kita parking bawah panas tu, bahang dia macam oven kan? Padahal, bumi kita ni 150 juta kilometer jauhnya dari matahari. Ini bukti betapa kuatnya tenaga matahari tu. Jadi, lagi pening kepala kita fikir kenapa angkasa lepas tu sejuk. Okey, nak selesaikan misteri ni, kita kena faham satu benda asas dulu, fizik. Iaitu, macam mana haba ni sebenarnya bergerak. Inilah kuncinya. Haba ni sebenarnya adalah sejenis tenaga. Dan macam kita perlukan jalan raya untuk bergerak, tenaga haba ni perlukan sesuatu untuk dia tumpang. Kita panggil medium, macam zarah atau molekul. Kalau tak ada medium, haba tu tak boleh ke mana-mana. Terperangkap. Bayangkan ada satu lebuh raya haba, okey? Matahari sebagai sumber haba, dia keluarkan tenaga. Tenaga ni macam bagi kejutan dekat molekul-molekul sekeliling, buat dia bergetar laju gila. Lepas tu, molekul yang bergetar ni langgar pula kawan sebelah dia. Lepas tu, kawan sebelah dia langgar lagi yang lain. Macam domino. Macam itulah haba bergerak. Okey, sekarang kita dah faham pasal lebuh raya tu kan? Jom kita bawa konsep ni ke angkasa lepas. Cuba bayangkan, kita kat lorong bowling, tapi lorong tu kosong. Inilah beza paling besar. Angkasa lepas tu, vacuum. Hampir kosong. Boleh kata hampir tak ada molekul langsung. Sebaliknya, atmosfera bumi kita ni penuh sesak dengan berbilion-bilion zarah gas. Dan inilah jawapannya. Sinaran dari matahari tu macam bola bowling yang dibaling laju. Tapi kat angkasa, lorong bowling tu kosong. Tak ada satu pin pun nak dilanggar. Jadi apa jadi? Bola tu lalu macam tu je. Laju, tapi tak hasilkan apa-apa. Tenaga tu sekadar lalu, tak bagi kesan. Okey, tapi sekejap. Kalau angkasa tu kosong, kenapa pula bumi kita ni panas? Dekat sinilah plot twist dia. Bumi kita ada benda special. Macam selimut ajaib. Ingat tak bola bowling tadi? Bila sinaran matahari tu sampai kat bumi, akhirnya dia jumpa pin. Bersepah-sepah pin. Pin-pin tu, itulah zarah-zarah dalam atmosfera kita. Dan bila bola tu langgar pin, boom, strike. Haba terhasil. Jadi, mudah cerita, inilah sebabnya bumi ni panas. Kita ada selimut atmosfera yang tebal, penuh dengan zarah-zarah gas. Sinaran matahari datang, langgar zarah-zarah ni, buat dia semua bergetar laju. Getaran dan perlanggaran inilah haba yang kita rasa. Okey, sekarang kita dah sampai bahagian paling wow. Sebab bila kita faham semua ni, kita akan nampak satu benda yang sangat menakjubkan pasal angkasa lepas. Cuba anda bayangkan sekejap. Kalaulah angkasa lepas tu ada udara macam kat bumi, penuh dengan zarah, agak-agak apa jadi? Kalau angkasa ada jalan raya untuk haba-haba panas dari matahari tu, akan merebak ke mana-mana. Planet kita ni, dah lama rentung, jadi abu. Dan inilah pendedahan terbesarnya. Ruang vacuum yang kita sangka kosong, gelap dan sejuk beku tu sebenarnya adalah penebat haba yang paling sempurna dalam alam semesta. Jadi, kekosongan angkasa tu bukan satu bug atau kelemahan. Sebaliknya, ia satu feature, satu rekaan yang melindungi kita. Ia tapis haba yang melampau, tapi pada masa yang sama, ia benarkan cukup cahaya dan haba yang just nice untuk sampai ke kita supaya kita boleh hidup. Jadi, ini buat kita terfikir kan? Kalau kekosongan itu sendiri ada fungsi yang sangat penting untuk melindungi kita, agak-agaknya apa lagi rahsia-rahsia alam semesta yang lain yang tunggu masa untuk kita faham? Fikir-fikir kan?